Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب عيسى رب إبراهيم ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أكرمنا بالفهم والحفظ والعقل وارزقنا العلم والحكمة وألبسنا لباس التقوى. يا قاضي الحاجات اقض حاجتنا وأكرمنا بأنواع الخيرات بحفظك على جميع خلقك. يا قريبا غير بعيد أعطنا جميع ما سألناك وزدنا من فضلك الواسع. إنا إليك راغب أنت ذو فضل عظيم. واغفر لنا ولوالدينا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan pengurusi ahliatan kuasa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu lagi insya-Allah. Kita akan sambung hadis kita yang berikutnya, al-hadisul khamisu wassalasun, hadis yang ke-35. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin. Al-hadithul khamisu wassalasun, hadis yang ke-35. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wa ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat ghafarallahu lahu dunubahu wa in kanat misla zabil bahri wa in kanat misla adadi warqil ashjar wa in kanat misla adadi ramlin alijin wa in kanat misla ayyamid dunya atau kama qala. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa berkata, haina ya'wa ila firashihi, ketika dia beradu tempat hamparannya ketika dia nak tidur. Ni kalau kita nak tidur, sama tidur malam ataupun tidur siang, artinya asalkan kita nak tidur sahaja, baca apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah, istighfar. Istighfar waktu kita nak tidur, maka jangan lupa kita istighfar. Tak banyak pun, salah samarat, 3 kali pun tak apa dah. Itu paling kurang. Banyak lagi bagus. Jadi itulah bacaan kita waktu kita nak tidur nanti. Sebab bila kita tidur nanti, entah kita bangkit ataupun tidak. Besok ni kita bangkit ataupun tidak dah. Sebab kematian itu, bila kita bangkit pada kubur, seolah-olah kita bermimpi. Nampak tak? Macam kita bermimpi. Mimpi bila kita mati, rupa-rupa itu mimpi yang paling benar. Selalunya kita mimpi, kita terjaga, kita tidur kan. Alhamdulillah, masih Allah panjangkan umur kita lagi. Kita mimpi jatuh pokok contohnya.
Tu jaga alhamdulillah. Kita tak mati lagi. Allah sambung lagi nafas kita. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita mimpi sungguh, mimpi kan, sehingga kan kita tak sedap lah. Rupanya dia mati dah tu. Sedap bila waktu dia dalam liang lahat. Kan? Liang lahat tu baru dia terjaga. Aku mimpi sungguh kan ni. Kan? Maka dia pun tengok, oh gelap-gelamat lah. Rupa ketika itulah dia mimpi sungguh, iaitu kematian. Boleh jadi. Kan? Sebab kita tak tahu. Tak tahu. Sebab itulah orang pesan wasiat. Ataupun tulis wasiat siap-siap. Kalau kita belum selesaikan wasiat kita, tulis wasiat kita, kertas, lipat-lipat, buh tempat tidur kita. Sebab bila kita mati, kan, anak-anak bini kita akan persiapkanlah. Dia tengok bantal kita, bawah bantal kita ada apa, tengok-tengok ada tulisan kita, ada wasiat sekian-sekian. Kan? Wasiat kita tentang hutang piutang kita, contohnya. Kan? Wasiat kita tentang sianu bersianu, contohnya. Kan? Maka kita tulis. Tulis sebab kita tak tahu. Entah kita boleh bangkit lagi ataupun kita dah tak ada dah bangkit, nanti kita di liang lahat. Itu sahaja. Maka sebab tu sebelum kita tidur, kita persiapkan diri kita dulu dah. Persiap diri kita, minta. Antaranya Nabi suruh apa? Suruh istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu paling sikit tu. Kan? Artinya nak elok lagi sampai kita duk pegang tasbih astagfirullah sampai kita lelap gitu. Kan? Sampai kita lelap. Lagi bagus. Kan cantik sangat. Ni hak paling kurang. Jangan tinggal istighfar. Okey. Berapa kali? Tak banyak. 3 kali. Ni paling kurang ni. Ghafarallahu lahu dhunubahu. Allah akan ampunkan dosa kita. Dosa apa ni? Dosa yang kecil-kecil. Dosa yang kecil-kecil saja. Adapun dosa yang besar-besar itu tidak ada ampun. Dosa besar kita yang pertamanya kaitan dengan Allah Ta'ala. Yang keduanya kaitan dengan sama makhluk. Nampak tak? Kaitan dengan Allah Ta'ala apa dia? Tinggal semayang. Itu dia tu. Tinggal semayang. Itu dosa besar dengan Allah Ta'ala. Allah tak ampun sehingga kita mengqadhakan balik. Tinggal puasa fardu contohnya. Dengan sengaja lah. Dengan sengaja. Tanpa kita bayar balik. Dosa besar. Itu dosa dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah fardu kita tak buat. Itu dosa besar dengan Allah. Adapun dosa besar dengan manusia ialah hasad, dengki, kata mengata contohnya. Buat zalim pada orang. Itu dosa besar dengan manusia. Lepas tu nak settle macam mana? Kena jumpa sianu bin sianu, Fulan bin Fulan. Kena pergi jumpa dia. Kena pergi jumpa. Kita hutang dan sebagainya. Maka pergi jumpa dia. Mesti kita berjumpa adalah. Itu dosa besar dengan manusia. Ini yang paling payah untuk kita buat. Dengan Allah Ta'ala insya-Allah kot. Dengan manusia ni payahnya kita. Sebab apa? Dengan manusia ni kadang-kadang hang kata aku dulu dah. Dia akan kata balik sabit pun macam ni. Contohnya kita buat naya pada orang, sangat bahaya. Orang menggunakan ilmu sihir contohnya guna sihir untuk naya pada seorang. Dia kena pergi jumpa balik. Pergi jumpa balik pada sianu dia buat naya tu. Sehingga kan kawan tu sampai kena sakit, sampai merana hidup dia. Kena kita, kena sihir yang kita sihirkan dia. Nampak tak tu? Dosa besar jangan main. Sebab apa? Sebab dia boleh merosakkan hidup seorang tersebut. Rosak hidup dia. Dosa besar. Tak tahulah macam mana tanggung depan Allah Ta'ala besok. Kalau dia mati tak sebab bertaubat, tak sebab berjumpa dengan sianu yang pernah dia mensihirkan seorang, berjumpalah dengan Allah Ta'ala besok. Bolehkah kita nak jawab? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Takut kita dengan dosa dengan manusia. Hutang sesuatu juga. Utang. Kena pergi jumpa.
Hutang dengan si anu bin si anu. Kenapa jumpa? Yang tersebut. Aku dulu hutang sekian-sekian. RM1,000 ke, RM500 pergi jumpa. Kalau kata takdir katanya, hak kita berhutang tu dia tak ada mati dah. Pergi jumpa waris dia. Waris dia. Pergi jumpa. Waris pun tak ada juga. Tak ada pergi mana. Kita kena pergi cari sungguh-sungguh. Tanya di mana dia ada. Oh, tak ada dah. Tapi kita ingat kita hutang dia RM500. Kita pun dah puas cari waris dia tak ada dah. Maka kita jadikan 500 tu, ya Allah, aku sedekah di masjid ataupun di mana jua, niatkan pahala, ya Allah, aku tu untuk pahala hadiahkan pada sianu-sianu yang aku hutang. Habis. Tapi syaratnya pergi cari waris dulu. Minta halal berhalal bagi. Tu payah dengan manusia. Jadi barang siapa yang nak tidur malam, maka dia istighfar paling kurang 3 kali, Ini dosa kecilnya, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya, walaupun dosanya itu banyak buih di laut. Dosa kecil lah kan? Dosa kecil banyak. Buih di laut tu banyak kan? Maka dosa tu Allah ampunkan. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita kan? Dosa banyak. Dosa anggota zahir. Itu dosa kecil ni. Walaupun sebanyak bilangan daun-daun di pokok, Allah ampunkan dosa kecil kita. Dengan kita istighfar. Walaupun sebanyak bilangan butir-butir pasir di laut contohnya, Allah ampunkan dosa kita dengan sebab kita istighfar tersebut. Dosa kecil saja. Walaupun sebanyak mana hari-hari dunia, Allah ampunkan dosa kecil dengan kita istighfar. Dosa kecil kita. Banyak dosa kita ni. Jangan kita pandang ringan. Tak apa, dosa kecil ya. Jangan kata ya. Kemudian dosa kecil itulah yang kita meringankan dia, menyebabkan kita beban besok akhirat nanti. Maka sebab tu kita kata, alah, dekat dosa mata ya. Jangan kita buat. Kemungkinan itulah beban kita esok. Takut. Maka sebab tu, amalan kifarahkan dosa kecil kita, antaranya lah ambil wudu. Itu dia. Sentiasa berwudu, sentiasa berzikir, istighfar dan sebagainya. Itu menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita buat. Okey. Qala Muhammad bin Sa'id bin Muhammad sami'tu Aba Sahlin al-Mu'adzin al-Bukhara fi Masjid Bani Ma'ruf. Ini cerita seorang seorang muazzin. Muazzin tu tukang bang. Orang bang ni pahala dia besar. Orang bang ni pahala dia besar. Sebut pada hadis Nabi dan kitab Bahrul Mazi. Kelebihan tukang bang dengan imam. Dia lebih hebat orang bang lagi. Tok Bilal tu. Sebab Tok Bilal tu dia sebagai pemegang amanah. Dia pemegang amanah. Amanah maksudnya apa? Amanahnya sekiranya dia silap bang, orang semua habis rosak. Waktu buka puasa kan. Dia bang tak masuk waktu lagi. Orang dah percaya lah. Bakat buka puasa. Tengok lagi 10 minit. Habis. Kerana Tok Bilal seorang. Tok Bilal tu silap. Dia tengok, rasanya masuk dah. Rasa saja. Dia pun bang. Orang lihat semua. Kan buka puasa. Buka tengok TV baru bang. Allahu Akbar. Ingat lah. Atas Tok Bilal tadi, semua kena qada balik puasa tu. Kata Tok Bilal tu dia pegang amanah dia pegang amanah. Tapi dia pahala besar. Sebab apa? Akhirat besok dia Allah jadikan dia tengkok dia panjang. Akhirat besok di padang mahsyar. Orang ni semua tengkok pendek-pendek bakar. Dia tengkok panjang. Tengkok panjang apa? Di sini ada dua makna. Sama ada tengkok panjang sungguh ataupun nisbah katanya tinggi darjat dia. Akhirat besok dia tinggi darjat. Dia tengok orang kata, dia tinggi. Macam kita atas bukit dah. Itu kelebihan tukang bang berbanding tu imam. Nampak tak? Jadi sebab itulah ni cerita ni seorang tukang bang. Di mana tu? Di Masjid Bukhara. Di Masjid Bani Ma'ruf. Wallahu alam, di tempat dia sama ada di Iraq ke ataupun di Iran ke, wallahu alam. Wa kana rajulan salihan. Ni tukang bang ni dia lelaki yang baik. Orang soleh. Orang soleh.
Kan? Orang bang ni dia kena soleh. Kan? Jadi dia ceritanya seorang tukang bang di Masjid Al-Bukhara Bani Ma'ruf ni, dia ni seorang lelaki yang baik. Qala, dia cerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Satu hari dia cerita, aku bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh-soleh ni dia mimpi jumpa Nabi. Orang baik-baik ni. Sungguh jumpa Nabi. Kan? Tak bohong sebab apa? Sebab iblis tak boleh buat rupa Nabi. Iblis. Jadi jumpa Nabi tu betul. Benar. Kan? Sebab apa? Jiwa dia bersih. Jumpa Nabi ni kadang-kadang Allah Ta'ala bermimpi jumpa Nabi orang yang biasa-biasa pun boleh. Kan? Dan orang yang biasa-biasa yang jumpa Nabi, kadang-kadang dia tengok Nabi itu memang tu Nabi, tetapi nampak apa yang disifatkan Nabi tu nampak dia lain. Artinya tu jiwa dia. Jiwa dia tak elok. Tapi betul dah jumpa Nabi? Ya. Nampak tak? Kadang-kadang jumpa Nabi rupa dia macam ni. Contohnya kan? Tapi dia yakin tu Nabi. Benar. Tapi pasal apa yang yang disifatkan Nabi tu rupanya lawa, kan, cantik, putih. Pasal apa nampak macam lain? Itu jiwa dia kotor. Jiwa kita ni. Kan? Jiwa kita kotor. Artinya kita kena baiki balik. Proses balik jiwa kita. Supaya bersih. Nanti mimpi pula bersihlah dia. Itu macam cermin. Kan? Mimpi jumpa Nabi macam kita cermin. Kan? Macam itu cermin kita kan, cermin rumah kita. Tengok muka kita macam mana. Kan? Kalau muka kita pakai bedak apa semua comel. Tapi kalau muka kita nampak hitam, hitam lah. Itulah mimpi jumpa Nabi, kan? Adapun orang yang soleh-soleh biasa jumpa Nabi ni mimpi. Ya? Kita ni mimpi Allah tak tahulah. Jumpa hantu lagi banyak. Jumpa hantu raya, hantu pocong. Sebab apa? Raya tengok TV. Kan? TV cerita-cerita pocong. Tidur malam jumpa pocong. Sebab kita jiwa macam tu. Jiwa kita kotor. Dosa banyak. Ya? Jadi bila mimpi pun, mimpi curi durian, mimpi naik pokok jambu, kemudian jatuh pokok. Tak tahulah mimpi. Ya? Tapi mimpi kita itulah syaitan. Kan? Sebab kita Al-Mazi, mimpi tu ada 3 keadaan. Kan? Yang pertamanya ialah mimpi mainan tidur. Ada. Tu mimpi mainan tidur. Kan? Mimpi mainan tidur ni ialah mengigau. Orang pergi mengigau. Ada kan? Dia buah, siang hari dia buah macam budak buah. Kan? Dia tidur malam dia mengigau. Kan? Mengigau saat dia pegang. Dia mengigau. Itu mimpi juga. Itu mengigau nama dia. Yang kedua, mimpi dia pula syaitan. Dia ada tu. Syaitan. Sebab apa? Ketika tidur, syaitan sangat mengganggu kita. Sekiranya kita tidak ada pendinding. Syaitan dan kita itulah orang buat jahat pada kita, maka dia akan hantar yang buruk pada kita. Ketika kita tidur. Sekiranya kita tidur, tidak ada pendinding. Kan? Kita tak ada wudu, kita tak ambil apa? Kita tak baca ayat kursi, kan? Jadi kita pun dum tidurnya tu mudah sangat benda-benda halus ni nak masuk pada kita. Antaranya iblis nak ganggu kita tidur. Memang cukup mudah. Kan? Lepas tu kita tidur malam-malam, kita kena ada pendinding. Kan? Apa dinding dia? Bukan kita bubuh pagar begitu dah, kan? Pagarnya dengan baca-baca ayat Quran. Kan? Zikir-zikir. Tu pagar kita lah tu. Supaya apa? Syaitan ni tak dapat nak masuk. Orang tidur ni macam seorang katanya satu roh dia melayang. Sebab pada kita ni ada 2 roh. Ruhul hayah ni roh hak kita tidur, hak hidup ni. Dapat menyewa syoseh ni. Tu ruhul hayah. Yang keduanya ruhul yaqazah. Ruhul yaqazah ni dia keluar waktu kita tidur. Itu yang dia merayau kata. Kan? Dia merayau naik pergi atas kubur, jumpa orang kubur macam-macam ni. Ni ruhul yaqazah nama dia. Ruhul yaqazah ni dia kembali pada tuan dia secepat kilat. Dia pijuk. Kadang-kadang dia pergi sampai ke akhirat. Ni ruhul yaqazah ni. Tapi jaga cuk dia pai. Macam kilat teman. Kan? Itu ruhul yaqazah. Kadang ruhul yaqazah ni dia keluar
dia merayau, kemudian kita terjaga, kita tidur balik, dia sambung balik cerita tu. Dia sambung balik cerita tu. Kan? Artinya kita pun jaga. Kan? Teringat cerita tu. Tidur balik, dia sambung balik. Kan? Siri kita, hak kita mimpi tu. Boleh. Sebab apa? Sebab kan, roh dia tu, dia kembali, dia kembali bagi kita, dia kena keluar balik, dia sambung cerita tadi. Kan? Itu mimpi yang kedua daripada syaitan. Mimpi yang ketiga daripada malaikat. Ni bagus kan? Mimpi orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, jumpa para nabi, kan? Mimpi jumpa nabi, mimpi jumpa para anbiya, mimpi jumpa para aulia. Ni cukup bagus. Sebab apa? Jiwa dia bagus. Roh dia bagus. Maka sebab tu ulama kata apa? Barang siapa bermimpi pada malam harinya, terutama ketika sahur, maka kalaulah mimpi tersebut baik, maka berkongsilah pada orang yang baik-baik. Kan? Kongsi yang baik-baik pada orang yang baik-baik, supaya mendoakan kebaikan untuk dia. Kadang-kadang dia jadi. Kan? Kadang-kadang takbir orang yang bermimpi itu, maka jadi. Contohnya, ialah Nabi Yusuf alaihi salam, Allah bagi kepada kelebihan dia takbir mimpi. Jadi Nabi Yusuf tu ialah diceritakan dia orang yang pandai tentang takbir mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, wahai ayah. Nabi Yusuf, kita bangun kecil gitu tu. Yusuf kecil je, masih budak lagi. Dia bermimpi pada malam tu, dia cerita pada ayah dia, ayah, semalam saya bermimpi. Mimpi apa? Saya lihat ahada asyara kawkaban, ada 12 bintang. 12 bintang. Ada 11 bintang. Kemudian wasyamsa, matahari, wal qamar, dan sujud pada dia. Bila ayah dia dengar mimpi ni, ayah kata apa? Jangan cerita pada saudara hang. Kan Nabi Yaqub lah. Kan? Yusuf bin Yaqub. Yaqub tu bapa Nabi Yusuf. Jangan cerita pada abang-abang hang. Nabi Yusuf ni ialah anak bongsu yang kedua. Kan? Anak bongsu yang kedua. Jadinya anak bongsu sekali ialah Bunyamin. Tu bongsu sekali. Nama Bunyamin. Dia yang kedua bongsu. Kan? Jadi abang-abang dia ada berapa orang? 10 orang. Jangan cerita mimpi tersebut. Sebab apa? Kalau kamu cerita kepada abang-abang kamu, mereka itu ada hasad, dengki. Kan? Hasad. Abang-abang dia ni. Maka sebab apa? Mimpi tu artinya, atas mimpi itulah benarnya bila? Ketika mana Nabi Yusuf memegang jawatan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tu. Paling besar ni di Kewangan lah. Menteri Kewangan. Di kerajaan Mesir ketika tu. Dia pegang jawatan tu, maka seluruh ahli keluarga dia, kan? Abang-abang dia hak buat zalim pada dia, kan? Pasal mak, ayah dan mak dia bakal mai ke Mesir, duduk di Mesir. Itu cerita, kan? Itu tentang mimpi. Artinya ada orang boleh mentadbirkan mimpi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, antara sahabat yang boleh takbir mimpi. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, antara sahabat yang pandai takbir mimpi. Kan? Dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain, termasuklah tabi'in antara Imam Syafi'i boleh takbir mimpi. Bukan sebarangan. Jangan pi tanya kita mimpi, pi cerita pada orang tak senonoh, kan? Orang kaki macam kita juga. Dia melawak kan? Dia melawak dengan kita lah. Melawak dia tu akan jadi. Kan? Mimpi kaki berhak di kita juga. Kan? Cinta tu mimpi. Kita pergi cerita sama dia. Kan? Lepas tu dia pun, ni nak jadi apa ni. Dia akan cerita mohon dia lah. Rupanya jadi. Jadi rupanya. Sebab dia masin ayat yang pertama. Malah dia tu bukan pandai mimpi pun. Saja nak temberang dia tu. Ingat nak. Mimpi apa pun cerita pada orang yang soleh-soleh. Supaya apa? Mimpi yang soleh ni dia mentadbirkan untuk baik. InsyaAllah. Mimpi kamu baik. InsyaAllah. Kadang-kadang jadi.
Okey nah. Okey. Jadi masuk cerita ni pula. Mimpi nak pi kat nu pula kan. Panjang cerita dia walah hadis sikit lah. Apa katanya? Ni kan muazzin ni tukang bang ni dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpinya? Wa raaitu insanan. Aku lihat dalam mimpi dia tu, aku lihat manusia ramai sekali. Pertama dia jumpa Nabi. Kan? Lepas dia jumpa Nabi, dia tengok ramainya orang. Yaqulu, kan, berkatalah orang-orang tu, hadza Abu Bakar. Ni Abu Bakar. Lepas jumpa Nabi, dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Oi, Allahu akbar. Hebatnya muazzin ni. Ya, betul orang yang soleh, orang baik-baik ya. Yang kedua, hadza Abu Bakar an yamini. Dia tanyalah, ni siapa? Dia hak duduk di kanan Nabi ni. Kata orang, itulah Abu Bakar. Ya, dalam mimpi tu dia nampak Sayyidina Abu Bakar duduk di kanan Nabi. Wa Umar an yasari. Adapun Sayyidina Umar duduk di kiri Nabi. Dia nampak dalam mimpi tu. Fa ataitu bi yadayi Nabi baina yadayin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mai depan Nabi. Kata dia ni, kata muazzin ni, kata tukang bang ni, aku pun pi depan Nabi. Sebab Sayyidina Abu Bakar duduk belah kanan. Adapun Sayyidina Umar duduk belah kiri. Inilah sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ni kan. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi ni antaralah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar ni ialah pak mentua Nabi. Sayyidina Umar ni pun pak mentua Nabi juga kan. Dua-dua pak mentua. Pasal apa kata pak mentua? Artinya Nabi berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar, nama siapa dia? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tu Sayyidina Umar siapa dia? Berkahwin dengan Hafsah. Kan? Hafsah binti Umar. Kan? Pun Sayyidina Umar ni pak mentua Nabi. Jadi dua-dua pak mentua. Tapi ya Allah, rapatnya ni dua sahabat ni dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasafahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi kemudian bila aku pi depan Nabi, maka Nabi pun mensafahah, berjabat tangan dengan aku. Allahu akbar. Jabat tangan dengan Nabi dalam mimpi tu. Kan? Kita boleh jumpa Nabi ke? Kan? Alhamdulillah. Siapa-siapa yang mimpi jumpa Nabi, sangat baguslah nah. Sangat bagus. Artinya itu tanda-tanda kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dia akan bahagia, tanda kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Jumpa dengan Nabi. Jumpa orang soleh pun tak apa dah, no? Tak jumpa Nabi pun jumpa orang soleh-soleh pun okey dah. Okey dah tu. Martabat kita ni ke gitulah, kan? Hai jumpa dengan Nabi ke, tak ada lah. Dia berjabat tangan dengan Nabi. Thumma safahani Abu Bakar. Kemudian berjabat tangan aku oleh Abu Bakar pula. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar jabat tangan dengan aku pula. Lepas Nabi jabat tangan dengan aku, kemudian Sayyidina Abu Bakar pun jabat tangan pula. Thumma safahani Umar. Kemudian jabat tangan dengan aku oleh Sayyidina Umar pula. Sebab Sayyidina Umar di belah kiri. Kan? Qultu ya Rasulullah. Aku bertanya pula dengan Nabi. Aku tanya dengan Nabi. Kan? Aku tanya Rasulullah. Ketika aku dapat berjumpa dengan dalam mimpi, aku tanya Nabi. Haddatsana Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Rasulullah, aku ni ada dengar satu hadis. Kan? Hadis tu daripada Muawiyah bin Abdullah bin Walid, Atiyah bin Abi Sa'id Al-Khudri. Kita baca atas ni lah. Kan ni? Kan? Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Tuhan hamba pernah berkata, man qala hina ya'wa ila firashihi, barang siapa yang ketika dia beradu di tempat hamparannya nak tidur, kata apa? Salah samarratin, 3 kali sahaja. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghafarallahu dzunubahu. Betul tak hadis tu? Nak pasti ya. Sebab dia ni tabi'in.
dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Kan? Jadi dia ambil hadis sekian tu dia dengar daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi. Jadi dia ambil daripada Abi Sa'id Al-Khudri ni. Adakah betul-betul dah apa yang Tuan kata? Nak pastikan dia kata ni nak pastikan dalam mimpi. Dalam mimpi. Walau kana misla zabil bahri, walaupun dosa kecil kita tu sebanyak buih di laut. Walau kana misla ramli alijin, walaupun dosa kecil kita sebanyak butiran pasir di laut contohnya. Walau kana ba'da bi'adadi duraqil asjar, walaupun sebanyak dosa kecil kita tu sebanyak daun-daun di pokok. Wa zanantu anhu qala misla qatis sama, dan aku rasa ada satu lagi dia sebut walaupun dosa kecil tu sebanyak tisan air daripada langit hujan. Kan? Faqultu hadzal hadis anka ya Rasulullah, adakah ini hadis daripada engkau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fa asyara bi ra'si na'am, maka Nabi isyaratkan dengan kepalanya saja, hangup. Nabi hangup. Ya, daripada aku. Nabi kata na'am dah, tapi Nabi hangup kepala sahaja. Gitu. Maksud katanya hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan kita istighfar sebelum kita tidur. Kita tidur paling kurang 3 kali. Nak elok laginya sebelum kita tidur malam tu baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Sebab apa? Itu orang panggil surah sebagai surah haris, surah pengawal. Kan? Surah pengawal tu, surah Al-Mulk kita tu. Jangan kita tak baca. Dia pengawal kita. Bila nak kawal kita ni? Waktu kita di alam kubur. Waktu alam kubur ni, yang haris yang jaga kita, itu dia. Surah Al-Mulk itu. Sebab malaikat ni dia akan main. Kan? Ini pasti. Tak ada, bukan bohong. Bukan dusta. Pasti main. Kan? Mainnya malaikat tu, maka dia tak lain tak bukan, dia akan soal kita lah. Dia main di kepala, main di kaki, main di kanan, main di bawah, atas, di bawah, semua dia main. Maka yang di hadis kita ialah siapa dia? Surah yang kita baca. Sebab itulah Al-Quran kita baca, itu sebagai peneman kita. Peneman. Adapun surah Al-Mulk itu sebagai pengawal. Adapun surah-surah hak lain kita baca, Al-Quran kita baca, itu peneman kita waktu di alam kubur. Bayangkanlah kita duduk seorang-seorang, tempat yang sunyi sepi, tak ada teman, macam mana jadi kita? Gelap gelita, tak ada lampu. Tiba-tiba ada mai tu teman kita. Seronok nak kitanya? Seronoklah, ada teman. Al-Quran lah teman kita. Kan? Mai duduk tepi kita. Kan? Duduk hurut kita. Tu baca Quran. Belajar Quran. Sebab apa? Peneman kita waktu kita beralam barzakh. Tak ada lah kitanya. Walaupun kita katanya kita duduk tanam kan kubur himpit-himpit kan. Kubur dah himpit-himpit. Dia rapat-rapat. Itu bukan boleh tembus tu. Kok kita lagi duduk dalam korek jumpa kawan kita. Ini dah bukan tu alam barzakh. Jangan kita kata, nanti ada kawanku di sebelah tu. Kan? Dia ingat macam dunia. Nanti aku korek jumpa dia lah. Kesembang. Dia ingat macam dunia. Kan? Dah. Dia alam barzakh. Duduk seorang-seorang kita. Tak ada siapa teman kita. Siapa yang teman kita? Itu dia Al-Quranul Karim. Sebablah kita baca doa tu. Yang baca doa lepas kita baca surah Al-Mulk, kita baca doa kan. Jadilah aku ya Allah waktu di kubur sebagai peneman, waktu kita di titan sirat sebagai pemimpin kita. Pemimpin. Pegang tangan kita. Tak. Nur sebagai cahaya. Waktu ni kita di titan sirat sebagai cahaya. Suluh kita. Sebab dia gelap. Dia suluh kita. Al-Quran kita baca. Sampailah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Selesai hadis tersebut ialah tentang persiapan kita waktu nak tidur malam. Jadi nak tidur malam ni, pertamanya kita ambil wuduk lah dulu, Ambil wuduk lah. Ambil wuduk ni ialah sebagai sunat.
Bukan kata kita tak batal, memang batal lah lepas ni. Sebab apa? Nak pegang bini. Macam-macam dah. Kan tak pegang bini dah. Kan? Tidur pusing belakang. Oi, jangan pegang aku tidur ni, aku dah wudu. Oi, tak boleh lah macam tu. Kan? Kena 10 tahun sampai 100, hai. Tak dapat lah, tak syok lah kan. Jadi ambil wuduk tu ialah untuk kita tidur. Jadilah tak katil tu nak urut ke, nak apa bala ke, apa kisahnya. Tak kisahlah. Memang kena pegang pun dah. Kan macam mana? Orang bujang tak apalah. Ni ada lelaki bini. Oi. Kan? Tak boleh lah macam tu. Jadi itu ambil wuduk lain kira. Lepas tu, lepas kita ambil wuduk apa semua, kemudian kita pun baca sikit sebanyak ayat-ayat yang pelindung kita, kan? Ni insya-Allah akan datang. Ni kita nak main lagi yang berikutnya. Kan? Ayat kursi jangan tinggal. Ayat kursi jangan kita tinggal nak tidur. Kan? Itu ayat waktu kita pelindung pemagar kita waktu kita nak tidur. Tu pagar yang kukuh tu. Kan? Pagar kukuh. Kan? Ada hadis cerita tentang kelebihan ayat kursi. Kan? Sebab tempat-tempat yang kita tak pernah pergi, kan, itu dihuni oleh antaranya paling kuatlah ifrit. Kan? Ifrit ni lah jin paling kuat sekali. Paling kuat tu. Jangan main, kan? Tempat yang contohnya hotel-hotel tak pernah orang pergi, tiba-tiba kita pergi duduk. Jadi kita tidur atas belakang dia. Dia marah. Dia ribut kita. Dia ribut kita macam-macam sebab kita tidur atas belakang dia. Dia duduk ada situ. Maka kita baca. Maka nak tidur tu tempat mana sekalipun, maka bacalah ayat kursi. Itu paling penting. Lepas tu, sambil kita tidur tu, kita pejam-pejam mata, kita zikirlah. Kan? Selawat Nabi, zikir yang dengan tinggalnya istighfar. Astaghfirullahalazim. Ini kita kenangkan. Kita istighfar tu, kita ingat dosa kita. Aku dosa banyak, ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Aku dosa banyak. Itu istighfar tu. Aku dosa banyak, ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Itu kita depan Allah Ta'ala lah. Mulut kita istighfar. Maka kita pun lelaplah mata kita. Kita bangkit besok kalau ada takdir Allah rezekikan kita, alhamdulillah, dapat tengok lagi alam semesta, tengok anak bini kita, boleh pergi kerja lagi. Kan? Kalau katanya Allah Ta'ala nak ambil kita pun, artinya ambil dengan tenang. Ambil dengan tenang. Tak ada lah. Dah. Sebab itulah lepas kita sembahyang Isyak, kita minta maaf dah kawan-kawan semua. Kan? Takut tak jumpa esok ni. Takut tak jumpa esok lah. Kan? Lepas Isyak kan, salam-salam, minta maaf takut tak jumpa esok ni. Okay, jumpa besok lagi, alhamdulillah, salam lagi. Okey, selesai. Masuk pula hadis berikutnya. Ini pendek kan? Okay. Al-haditsus sadisu wa salasun. Hadis yang ke-36. An Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna fatihatal kitab wa ayatal kursi wa ayataini min Ali Imran. Daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ini daripada menantu baginda Rasul, daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ada orang tanya apa siapa? Sayyidina Ali sebut karramallahu wajhah. Sahabat-sahabat yang ni semua radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hak lain semua sahabat semua radhiyallahu an. Dia seorang yang karramallahu wajhah. Apa siapa tu kan? Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni dia masuk Islam waktu dia kecil lagi. Waktu dia kecil, waktu dia budak. Kan? Dia budak dia masuk Islam dah. Hak lain semua dah tua-tua. Kan? Dah dewasa. Artinya depa ni sebelum ni tak Islam. Bila dah masuk Islam, maka artinya kan martabatnya ialah radhiyallahu anhu Allah redha. Adapun Sayyidina Ali ni dia masuk Islam waktu kecil, waktu dia budak. Pasal apa dia budak? Sebab dia Nabi kita belah. Anak pada Abu Talib, anak pada pak nakan Nabi Abu Talib. Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib.
Dia dua beradik dengan pak Nabi. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan? Dua beradik, satu mak satu pak. Kan? Pak Sayyidina Ali dengan bapa Nabi Abdullah ni satu mak satu pak. Kan? Satu mak satu pak. Kan? Hal lain tu semua satu pak belakang. Sebab Abdul Muttalib ni dia kahwin ramai. Abdul Muttalib ni dia kahwin ramai isterinya. Anak pun ramai. Artinya dulu orang sangat berbangga dengan anak yang ramai. Lah ni kalau anak ramai dia serabut rasanya. Aduh, nak beranak seorang lagi pula. Dia rasa lain. Dia ingat itu rezeki pada dia ke? Sedangkan rezeki itu ada anak untuk anak dia. Kan? Tu yang kita serabut tu. Nak beranak pula ni kilang buat anak tu. Bagaimana? Kita ada risau pula. Dulu anak ramai satu kebanggaan tu. Kan? Tambah masyarakat jahiliah Arab ni, anak ramai kemuliaan bagi dia. Anak Abdul Muttalib, tok wan Nabi ni, ramai anak. Katanya sampai 17 orang. Ataupun 18 orang. 10 orang anak lelaki-lelaki. Kan? 10 orang anak lelaki. Sehingga kan Abdul Muttalib ni bernazar. Apa nazarnya? Sekiranya Allah Ta'ala, Tuhan bagi Baitullah ini. Kan? Sekiranya Tuhan bagi Baitullah ini. Bagi Baitullah itu penuh dengan berhala-berhala. Kan? Apa nazar dia? Kalau Allah Tuhan bagi Baitullah ini, kurniakan anak dia 10 orang anak laki-laki, dan dijumpai punca air Zam-Zam, maka dia akan korbankan seorang anak laki-laki. Dia nazar tu. Dengan nazar itu, Allah Ta'ala pertemukan dia sumber air Zam-Zam yang terkambuh sebelum tu. Asal terkambuh. Kan? Tiba-tiba dapat punca. Alhamdulillah. Air Zam-Zam keluar daripada kaki Nabi Ismail tu. Kan? Masa zaman hijrah kita terkambuh. Tak tahu pergi di mana. Tiba-tiba dengan bernazar tu, jumpa sungguh. Kan punca air Zam-Zam. Yang keduanya, Allah Ta'ala kurniakan kepada seorang anak lelaki. 10 orang semuanya. Semua anak lelaki. Bila cukup 10, maka dia kena lunaskan nazarnya, tunaikan nazarnya. Apa dia nazarnya? Nak sembelih seorang anak lelaki. Sembelih untuk berhala. Kan? Untuk Tuhan Kaabah. Maka Abdul Muttalib pun terpaksa kena lunas lah. Kan? Yang 10 ni nak pilih ada satu. Kalau boleh dapatlah hak sulung ke. Kan? Buatlah undian. Bila dia undi, tiba-tiba dapat yang bongsu. Siapa yang bongsu? Abdullah. Abdullah ni yang bongsu, pak Nabi. Kan? Anak yang paling baik. Rupanya pun cantik, akhlak pun baik, juih sungguh. Tapi itulah yang terpilih untuk dikorbankan ketika buat undi. Sayang dia darah. Maka itulah Abdul Muttalib tanyalah orang panggil tok guru lah ketika tu kan. Orang cerdik pandai macam mana ni, aku sayang ni. Maka dibagikan kita pilihan lah. Macam mana kalau kamu tebuskan dia. Kan? Ini anak ni yang kamu nak sembelih ni, yang undian dapat pada dia ni, tebuskan dia. Setiap kali cabut kena nama dia, kena sembelih 10 ekor unta. Kan? Buatlah. Kali pertama dapat Allah lagi pula. Tebus 10 ekor unta lagi. Buat kali yang kedua, kena dia lagi 20 ekor unta. Sampai 100 ekor unta disembelih. Kenapa? Tebus dah Abdullah. Akhirnya Allah pun tak jadi disembelih. Dengan tebusannya 100 ekor unta. Kayanya Abdul Muttalib tu. Unta bukan lembu. Bukan lembu, kita korban lembu. Kan? Yang paling hebatnya lembu sadu. Kan? Tu ya. Ni unta. Unta lebih mahal daripada lembu. Itulah tebusan kepada Abdullah. Okey. Jadi Ali bin Abu Talib ni disebutkan karramallahu wajhah, dan berkahwin pula dengan anak Nabi. Sedangkan Ali sepupu dengan Nabi. Sepupu. Ya, sebab anak adik, anak abang panggil. Kan? Anak adik, anak abang. Kan? Jadi sepupu lah. Kemudian pula Sayyidina Ali, Nabi kahwinkan dengan anak Nabi pula. Yang bongsu pula. Apa namanya? Fatimah. Sayyidina Fatimah. Jadi taraf Sayyidina Ali ni dengan Sayyidina Fatimah, taraf pak nak pupu lah, no?
Pakkan pupu lah taraf dia. Tapi bila kahwin, abang lah panggilnya. Kan? Jadi tak panggil pakcik lagi dah. Panggillah abang. Boleh. Ni sebab kata boleh kahwin. Artinya anak secara pupu boleh berkahwin dengan pak secara pupu. Boleh. Sebelum kahwin panggil pakcik. Bila dah kahwin, panggillah abang. Itu cara dia. Ni hadis ni dah. Sayyidina Ali karramallahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitab. Bahawasanya fatihatal kitab. Apa maksudnya? Surah Al-Fatihah. Fatihatal kitab tu surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Start daripada bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mazhab Syafi'i, bismillah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Lepas tu kita semayang wajib kena baca. Kan? Sebab bismillah itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. 7 ayat tu termasuk bismillah. Okey nah. Okey. Wa ayatal kursi, dan ayat kursi. Baca Fatihah dengan ayat kursi. Yang ketiga, wa ayataini min Ali Imran, dan 2 ayat dari surah Ali Imran. 2 ayat dari surah Ali Imran. Mana dia? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu al-ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Walladhi, sampai kan? Ila inna dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang kita buat bilik semayang tu lah. Kan? Sebab tu kalau boleh biar perhabis pun tak apa. Ya, bilik semayang tu paling kurangnya maghrib dengan subuh baca Fatihah, ayat kursi, 2 daripada ayat yang Ali Imran tu. Baca sampai bi ghairi hisab, sampai situ. Ya, baca. Kita buat bilik sembahyang. Walaupun kita tak baca selalu, kan? Tak baca setiap semayang, 2 semayang ni kalau boleh jangan tinggal. Maghrib dengan isyak. Kan? Pun tak ada juga pun tak apa. Lepas tu kita baca. Apa dia? Lama ni di antaranya sebab kelebihan ayat surah Fatihah, ayat kursi dan 2 ayat surah Ali Imran ni, tak kala mana anyanzilaha, Allah nak turunkan ayat-ayat tersebut. Ni tak kala mana Allah nak turunkan ayat-ayat tersebut, nak turun ayat surah Al-Fatihah, ayat kursi dan 2 ayat Ali Imran ini, tu'alliqna bil arash, Allah gantungkan ayat-ayat ini di arash. Asal apa dia? InsyaAllah perjumpaan kita pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita akan cerita tentang kelebihan ayat yang kita baca ni. Wallahu a'lam. Subhanallahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.